mengenal hukum risalah. Apa risalah? Hukum risalah yakni hukum kerasulan. Apa dia kerasulan? Hukum jadi rasul. Itu panggil hukum risalah. Hukum kerasulan yakni hukum jadi rasul. Bagi siapa? Bagi segala rusul. Baca rusul, jangan baca rasul. Ra sin lam, rusul. Kalau ra sin waw lam, rasulun. Rusul jamak bagi rasul. Rusul perkataan jamak bagi rasul. Jadi dalam kitab ni juga akan membicarakan, membahaskan tentang hukum-hukum kerasulan. Hukum rasul ni apa dia? Hukum sakutan dengan rasul. Dan mengenal akan barang yang wajib. Apa barang yang wajib? Yakni sifat-sifat yang wajib. Barang yang tu yakni sifat-sifat yang wajib. Dan barang yang mustahil, sifat-sifat yang mustahil. Dan barang yang harus, yakni sifat yang harus. Sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi mereka itu sekalian rasul alaihi mussalatu wassalam. Dalam kitab ni juga akan membahas sifat wajib bagi rasul banyak mana. Sifat yang mustahil atas rasul banyak mana. Sifat yang harus bagi rasul banyak mana. Dalam kitab kita ni lah. Dalam kitab Hidayatul Mutafakkirin. Cara dia nak bahas, ada cara dia. Kitab ni kurang lain sikit pada kitab-kitab lain. Dia ada kelainan. Masa dia dah pengarang tak sama, maka isi tak sama lah. Walaupun nama kitab akidah, kitab tauhid, tapi tukang karang orang lain, maka lain lah cara tulisan ni. Macam masuk kang lah. Nama gulayang, tapi tukang masuk lain-lain, tentu lain rasa dia. Takkan sama. Repah sama pun. Supaya buat air, teh tular je, tapi rasa lain tak? Lain. Berapa lain? Sebab lain tukang buat. Teh tu hak tular je. Tak ada teh lain pun, teh tu je. Potong lagi kedah tular. Tukar dereba je. Lain lalu air. Orang ni buat sedap, orang ni buat kurang sedap. Bacuh teh tular. Apa jadi gitu? Baik. Dan mengenal dalam kitab ni juga akan mengenal akan segala pekerjaan. Segala pekerjaan, yakni segala perkara. Pekerjaan tu terjemah daripada amrun. Perkara-perkara. Mengenal akan segala pekerjaan, yakni perkara yang dia khabar oleh mereka itu sekalian rasul. Dalam kitab ni juga akan cerita perkara yang dicerita oleh rasul. Ambil mana khabaran rasul tu? Daripada Allah Ta'ala. Mai pada Allah juga hak rasul duk cerita tu. Dalam kitab ni dia akan cerita lah tu. Khabaran rasul yang dia terima wahyu daripada Allah. Contohnya seperti kiamat. Dalam kitab ni cara bab kiamat juga. Belakang bagaimana kiamat, macam mana hal-hal perkara-perkara gaib. Belakang kitab ni akan cerita ada perkara-perkara gaib. Contoh seperti kiamat dan lainnya lain daripada kiamat. Apa dia? Titis sirah, mahsyar, pada mauqif, malaikat. Nanti semua pendek katanya, segala cabang-cabang akidah akan ada dalam kitab kita. Kena ingat bila kita belajar ilmu akidah, sifat bila belajar bab akidah ada tiga. Ada tiga. Yang pertama bab dalam bab akidah ni dipanggil al-ilahiyat satu.
Yang kedua, an-nubuwat. Yang ketiga, as-sam'iyyah. Itu tiga ni. Tiga. Bab apa dia? Ilahiyat, bab ketuhanan. Yang kedua, bab an-nubuwat, bab kenabian. Yang ketiga, bab as-sam'iyyah, perkara-perkara ghaib. Ini tiga perbahasan akidah yang menjadi fardu ain. Yang tak dapat tidak, wajib atas tiap-tiap mukallaf kena tahu. Tak tahu tiga ni, membawa kepada dosa. Tidak i'tiqad ataupun i'tiqad yang berlawanan, membawa kepada kufur dan sesat. Bawa kepada kufur dan sesat. Dan sudah kita sedia maklumlah, kalau belajar kod sifat 20 ni, tidak ada lain lah melainkan jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau lain daripada sifat 20 ni, kena hati-hati. Sangat kena berhati-hati pada bab akidah. Boleh membawa kepada jalanan selain daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena pegang teguh. Siapa di Ahlus Sunnah wal Jamaah? Asy'ariyah, Maturidiyah. Dua tu. Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnati wal Jamaati, fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila itlaq siapa ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dikehendaki mereka itu ialah al-Asy'ariyah, ulama yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, wal Maturidiyah, dan juga ulama yang mengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Lain daripada jalanan ni tidak dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu orang tanya pula, dah macam mana dengan Imam Syafi'i? Macam mana dengan Imam Malik? Macam mana dengan Imam Abu Hanifah? Macam mana dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal? Sedangkan imam-imam mazhab ini dia lahir sebelum imam dua ni, sebelum Imam Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jawabnya, selama mana mereka yang hidup sebelum Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, pegangannya tidak bercanggah dengan jalanan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, maka selama itu mereka tidak terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun pada masa tu tidak ada pembukuan kitab sifat 20 sekalipun. Pada masa tu tidak diajar dengan cara sifat 20 sekalipun, tapi konsep akidah yang dipegang oleh imam-imam mazhab ni tidak bercanggah dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, maka dia masih lagi jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatu kena faham tu. Kadang-kadang puak Wahabi kata orang yang kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni Asy'ariyah Maturidiyah dia mengeluarkan imam mazhab daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah. Tak? Di itlaq pada akhir zaman ni, setelah lahirnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi ni, siapa Ahlus Sunnah? Ialah ulama yang ikut jalanan dua orang ni. Adapun belum daripada dua orang ni, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad tu, dia sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kerangka pemikiran dia tidak lari daripada apa yang dibawa oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Cuma Wahbi. Wahbi je dia saja cari kes. Dan ni duk tengah balah tu. Tak? Bila mufti wilayah nak gazet, siapa nak jadi mufti wilayah nanti mesti kena berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Bila dewan mana panggil? Dewan rakyat ke dewan negara? Dewan rakyat setuju, maka gazet tak boleh buat benda dah lah. Berarti saya sendirilah dan kita sama-sama tengok tok wakil mana nak sokong tak sokong. Daripada kalangan umat Islam, nak sokong tak sokong RUU tersebut. Orang betul-betul berjuang Ahlus Sunnah ke tak? Kita pakat-pakat tengok pun. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia merentasi parti politik. Kita tak kira mana-mana parti. Tengok lah. Boleh tengok lah terik ni.
Dan saya akan bertahan lah hak mana se. Asal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak ambuh yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa mengira parti politik. Kita nak siapa nak jadi pemimpin mesti berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana ini melibatkan isu akidah. Bukan melibatkan antara halal dan haram. Dia masalah akidah. Luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesat. Keluar, sesat. Jadi Puak Wahabi kalau dia berasa dia tu tak sesat, jadi tak ada masalah apa. Sebab dia pun dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Apa yang nak melatah bila mufti wilayah kata al-yuyu mestilah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita tengok lagu mana nak jadi ni. Baik. Tapi kapung pun tak bahas ni. Puak kita bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah hak tu je. Cuma bimbang kerana kita ni berada di hujung jari belakang ni maklumat. Kadang-kadang hak masuk dalam rumah kita tu, dalam telefon tu, macam-macam fahaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah macam-macam versi. Jadi senangnya bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ialah jalanan pengajian sifat 20 tu. Dan sifat ikut jalanan lain tidak semestinya tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti jalanan mazhab Hambali, geng-geng Hanabilah. Dia tidak pakai sifat 20. Dia belajar tauhid melalui hadis. Ahlul hadis wal athariyah. Tapi selama mana dia tu mengajar tidak bercanggah dengan jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, maka diterima. Mana? Ada salah tu. Seperti akidah At-Tahawiyah. Dia tidak mengajar sifat 20. Tapi dia tak canggah dengan kerangka Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi, maka diterima. Diterima. Atau ada kitab Jawi tu. Kitab Syekh Qadir Al-Mandili. Perisai sekalian mukallaf. Kalau kita nak ngaji tu persediaan. Persediaan bagi sekalian mukallaf. Hak dia perisai bagi sekalian mukallaf. Dekat-dekat nak tukar dua ni. Tebal kitab tu. Tu dia syarah pada matan Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah At-Tahawiyah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah. Mana bila sebut pengajian akidah ada 3 ilahiyah, an-nubuwah dan juga ilahiyah. Wajib kita kenal Allah, wajib kenal Rasul dan wajib kenal perkara-perkara sam'iyah. Bermula hakikat ma'rifah. Apa hakikat? Bermula hakikat sebenar-benar dipanggil ma'rifah. Sebenar-benar dikatakan mengenal tu apa dia? Iaitu al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Ini dia panggil makrifah. Nak tahu dia ni mengenal ke tak? Mengenal Allah kah atau tidak? Mengenal Rasul kah tidak? Kenal tak satu-satu benda tu? Ni kunci dia sini. Kalau tak cukup syarat sini tak panggil kenal. Bila tak kenal, lawan bagi makrifah ialah jahil. Lawan bagi mengenal ialah jahil. Baik. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Artinya pengetahuan yang jazam. Syarat nak makrifah yang pertama ialah pengetahuan yang jazam. Al-jazmu. Pengetahuan yang jazam. Apa jazam? Putus. Ertinya erti jazam tetap. Itu maksud. Pengetahuan mengetahui sesuatu itu secara jazam. Apa jazam? Putus. Apa putus? Tetap. Tidak pergi mari. Tidak sekali itu sekali gini. Itu kena jazam. Putus. Al-mutabiqu yang muwafaqah. Al-mutabiqu lil haqqi
yang muafakat bagi yang sebenarnya. Syarat yang kedua dipanggil makrifah ialah muafakat bagi yang sebenarnya. Apa muafakat? Berbetulan bagi yang sebenarnya. Hak sebenar lagu tu, hak dia pegang pun lagu tu. Yang pertama hak dia pegang putus, tetap tak gerak dah, kemah keming. Yang kedua apa yang dia pegang tu kena dengan hak sebenar. Kena dengan nafsul amri, diri perkara tu. Itu dua. Kalau dia tu pegang teguh dah, dak goyang dah, maknanya tetap dah. Mari ribut ke hujan tsunami benda pun tak berubah dah. Tapi hak dia pegang tu tak kena hak sebenar. Maka tak boleh panggil makrifah. Jahil lagi tu. Jahil lagi. Pegang sungguh dah. Mana kalau orang letak pedang tekak pun dah alih dah. Tapi hak dia pegang tu tak betul dengan hak sebenar. Masih lagi tidak dipanggil makrifah. Bahkan dia panggil jahil. Mana jahil. Dua. Kemudian yang ada ia jazam. Yang ada ia jazam daripada dalil. Daripada dalil. Yang ketiga dipanggil makrifah yang sebenarnya mesti ada dalil. Tiga. Yang pertama jazam, yang kedua muafakat dengan hak sebenar, yang ketiga kena ada dalil. Kalau tak ada tiga ni, maka tidak panggil makrifah. Atau tak ada salah satu daripada tiga ni, dia tidak dipanggil makrifah. Dia panggil benda, dia panggil jahil. Kalau bersakut dengan akidah tidak sah iman. Bila tidak sah iman kau, habis dengan ibadat tidak sah habis. Besar kesan dia ni. Ada. Kalau tidak sah iman, habis hak ibadat. Sedekah, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Habis rosak binasa. Jadi muflih. Berat ni. Sebab tu jadi wajib fardu ain kena belajar. Tak boleh nak berlawan dengan hak sunat ni. Kalau berlawan dengan hak sunat, batal hak sunat. Faham tak? Orang dia buat pengajian wajib, tiba-tiba jadi selit masuk hak sunat. Ketika tu hak sunat tertolak. Contoh tu tanya duduk kuliah lagu ni, masuk sembahyang tahiyatul masjid. Ni ramai lagi tak faham ni manusia ni. Orang duduk mengajar dah sejik surat, dia bangun. Masuk-masuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sunat wajib. Hak ni faham hak ni sunat wajib. Wajib berlawan sunat dengan wajib. Tiba-tiba dia buat hak sunat. Hak sunat tu jadi makruh. Bukan jadi pahala dah, jadi makruh. Tak boleh pun satu. Banyak masjid lagu tu. Ada setengah terheret tasbih. Orang duduk kuliah depan dia tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Selawat lah. Bukan masa dia. Hak tu sunat ya. Hak wajib hak ni. Duduk berlawan dengan tu. Ada masjid-masjid gitu. Bila kata-kata susuk sebeh. Tak berhenti sebeh susuk bawah kain. Punya bodoh. Ni susuk tasbih. Tak dengar. Dia berasa betul dia. Hak ni sunat. Hak ni wajib. Orang mengajar bak toharah, bak najis. Dia susuk sebeh bawah kain. Yang kalau kata bodoh, tak mari dah lain kali. Tapi hak tu hak sebenar kan. Tak kena juga wala tahudah. Tahudah tu perasan je tahudah, tanya dia jawab. Perasan je kata aku tahudah, main sini tengah. Soal. Wujud dengan wajib tu kau takir. Memang tahudah. Banyak kat lagu tu tahudah. Kena tanya rukun berapa tak ada jawab. Ada. Banyak lagu tu. Betul, masa mana? Kalau dia kata kena dituntut tahiyatul masjid, kita tanya, betul, masa mana dituntut tanya dia. Kita tanya orang tu lah, bukan tanya Haji Usuk dak ni.
Nak tanya kawan tu. Kalau kita tanya, berapa membayar tahiyatul masjid? Kan dituntut tahiyatul masjid. Kita tak pegang dulu tangan dia. Betul. Masa mana dituntut? Masa orang ngajar ke? Masa orang tak ngajar ke? Kena tanya biasa hari gitu. Bukankah kita disuruh istighfar? Bukankah kita disuruh selawat? Betul. Masa mana? Bukankah kita disunatkan baca Quran? Betul. Masa mana? Ni orang duk mengajar yang heret Quran baca berung-berung. Masjid Uniza banyak gitu dulu. Dia ni tak tahu lah. Nama tak pergi. Orang duk mengajar usung Quran duk ngaji kat beranda. Gitu sama kakak tu. Sebab orang tula saya tengok dululah 2012 dulu. Dan ni lama dah pergi. Lama cerita ni. Saya perhati tiap-tiap malam saya pergi Masjid Uniza, mari siapa mengajar pun. Masa tu babak yang sepanjang mari. Usung Quran pergi ngaji luar ni. Kata berat dia ni, taubat sangat. Nak susu. Quran tak pernah siapa kena isi susu habis Quran. Tak reti sungguhlah. Patut kalau masjid-masjid ada TV tu tulis. Time kuliah fardu ain. Tidak sunat sembahyang tahiyatul masjid. Kena tulis gitu, tak reti sungguhlah. Nak tasbih sekira. Ni depan ada masjid saya pergi ngajar dekat situ. Saya duduk ngajar sini, dia duduk situ. Heret sebeh. Mata buka sebelah, tutup sebelah. Tutup sebeh. Hai, ada arah lah. Kelaku tu jadi orang nampak baik di sisi orang awam, nampak molek. Di sisi orang alim dia tu jahil. Orang awam tengok jauh dia dengar lagi, heret lagi, mulut kata lagi. Dengar orang ngajar, mulut tasbih, tangan tarik tasbih. Di sisi orang awam nampak bagus, multitasking. Tak? Pelbagai boleh buat dalam satu masa. Zikir boleh, dengar boleh, hati ingat ke Tuhan. Aduh. Itu di sisi puak-puak jahil, puak-puak orang awam tak apalah. Di sisi orang alim tengok bodoh dia ni. Di belawan jadi makruh. Dah selawat tu jadi makruh lah. Hilang fadilat. Banyak sejid-sejid tengok. Tengok air Rabu ni mana? Mengajar sejid air Rabu ni. Tak jadi. Barang lagu tu tak jadi. Tak jadi barang tu. Tak. Barang lagu tu dah. Dia asal hilang jadi gitu. Dia asal cok hilang gitu. Tak ada apa dah. Bila tak kena tak apalah. Macam surah kita ni dia speed. Orang tak boleh nak nusuk benda ni. Tak pernah sabar. Nak semain sunat tak tergamak ni. Bila kuliah dia cacan tengok. Tak tergamak kecuali hak jahil benda. Orang duduk kuliah dia cacan tengok. Dia tu masjid. Aduh, berat nanan. Ada. Baik. Wajib kira apa sama wajib kena dahulu dia. Ada. Kita dengar kuliah dia semayang garik. Mana wajib? Semayang garik ke belajar wajib? Wajib kedua. Belajar wajib, semayang garik wajib. Dah berapa kena semayang garik dulu? Sebab maghrib semayang maghrib wajib berwaktu. Kita wajib sepanjang waktu. Lepas garik boleh lagi ngaji gitu. Tengok dengar tu. Nak main garik main luar, jangan main dalam. Tapi betul sungguh. Dia mari berasa ganggu juga tu. Baik. Cerah dah tu mata tu masuk dalam balik. Qala al-musannif rahimahullah. Tiga tu jazam bertepatan dengan hak sebenar, dengan waqi' atau realiti. Yang ketiga ada dalil. Artinya ni dia nak mentafsilkan atau mentafsirkan hak dibicara tadi. Artinya pengenalan. Apa pengenalan? Makrifah yang kata yang pengetahuan yang jazam tu apa dia? Pengenalan yang tiada berubah. Tu jazam tu tiada berubah dan tiada bergoyang. Tak berubah, tak bergoyang. Faham tak goyang? Mana goyang?
Gogeh. Apa gogeh? Tak tetap ah. Sekali begitu, sekali begini, sekali begitu, sekali begini. Macam Wahabi. Mula-mula kata tak boleh talqin. Tiba rasa dia pula talqin lah ni. Dulu tak boleh tahlil. Lah ni berasa nak boleh dah tu. Nanti saya dah tetap lagu tu. Tak? Bukan lagu tu. Jazam ni tiada berubah dan tiada bergoyang. Orang tanya, Tuhan duduk atas, duduk bawah? Ada tika-tika duduk bawah, tika-tika duduk atas. Lagu tu Tuhan. Tu Wahabi lagu tu. Ada orang tanya, ada Tuhan 1/3 malam dia turun. Lepas tu belum pada 1/3 malam tu. Kadang-kadang duduk atas dia jawab lah. Dia ingat macam mewah. Musim angin tinggi, angin kuat naik ke atas. Angin tak ada turun bawah gitu. Tu akidah tidak tetap, tidak jazam. Jadi makrifah ni pengenalan yang tiada berubah dan tiada bergoyang. Tak berubah dan tidak bergoyang tu dengan sebab tiada syak. Tak bergoyang tu kerana tidak ada syak. Apa dia syak? Ragu-ragu. Syak ni ragu-ragu. 50-50. Kalau 50-50, cang lah tu. Tidak tetap atau bergoyang. Bila 50-50. Sekali-sekali berasa begini, sekali-sekali berasa begini. Itu panggil syak. Kalau bab akidah jangan main syak ni, kufur. Sekali-sekali berasa Tuhan ada kau. Sekali-sekali kau tak ada Tuhan. Kufur lagu tu. Bab fiqh pun tak boleh syak. Fiqh dia kena zon. Syak dia boleh. Syak tak boleh. Kena zon. 3 kepak 3 kepak. Nak ambil mana? Ambil 3. Kena zon kata 3. Fiqh kena zon. Akidah tak boleh zon, mesti yakin. Ada juga bab fiqh yang tak boleh zon, mesti yakin. Apa dia? Banyakkan fiqh kena zon. Masuk waktu lagi, masuk dah. Yakin ke zon? Zon. Sah tak? Sah. Kita zon kata masuk waktu, sah semayang. Tapi kalau yakin lagi baiklah. Tapi ada beberapa dalam bab fiqh yang mesti kena yakin. Kalau zon tak boleh. Apa dia? Masuk waktu sah kalau zon. Iaitu tawaf. Tawaf di Baitillah. Zon tak boleh, kena yakin 7. Kena yakin kata 7. Walau turut belakang mutawih sekalipun, aku rasa tak cukup. Tak apa pakai mutawih, tak boleh. Dia kena yakin dia sendiri. Yakin 7. Lagi tak yakin kena pusing lagi. Ni orang was-was susah hati ni. 7 kan? Tak lagi. 100 pusing. Tak adalah pusing bukan dekat, jauh. Kau jauh, kau lama kau jauh kau. Aduh. Dia kena yakin tak boleh zon tu. Bahasa muka rata tu yakin ke zon? Zon. Tak yakin tak apa. Faham tak? Bukan semualah kena yakin, kena zon boleh. Dan bukan semua kena zon, ada setengah tempat kena yakin. Itu bab fiqh. Baik. Tak bergoyang yang pertama dengan sebab tiada syak. Dan zon, yang ini dengan sebab tidak ada zon. Sebab kalau zon, dia akan bergoyang. Zon Tuhan ada, berasa berat sangka Tuhan ada ni. Tiba-tiba mari juga sebahagian daripada sangkaan itu kata Tuhan tak ada. Itu panggil zon. Zon pun tak boleh. Dan waham, yang ini dengan sebab tiada waham. Apa dia waham? Waham ni berat belah tak ada. Berat belah tak ada, ringan belah ada. Contoh orang tanya, Tuhan ada tak? Ada, dia jawab. Ada tu dalam hati dia 30% je Tuhan ada. 70 lagi Tuhan tak ada. Itu dia panggil faham. Jadi bila sebut ma'rifah yang jazam, pengenalan yang jazam yang putus, iaitu yang tetap. Dengan makna tidak berubah dan tidak bergoyang.
Bapa tak berubah, tak bergoyang? Dengan sebab tidak ada syak, tidak ada zon dan tidak ada waham. Yang adanya apa dia? Yakin saja. Yakin Allah Ta'ala tu ada. Yakin Allah itu kidam. Yakin Tuhan tu baqa. Siapalah kaunuhu mutakalliman. Semuanya dengan yakin. Kalau ada mari syak, mana tak makrifah. Dah tak makrifah, nama apa dia? Nama jahil. 20 tu sifat Allah mesti kena yakin. Mesti kena yakin 20 sifat ini mesti sungguh bagi Allah. Dengan yakin, dengan jazam. Dan 20 yang mustahil atas Allah tu yakin, jazam, bukan sifat Allah, hak mustahil. Allah tidak buta. Ya ke tak? Allah tidak buta. Ya ke tak? Ya. Ya tu dalam hati tu berapa persen ya tu? Kalau 100%, mana dia panggil yakin. Kalau rasa tu tak sedap dah ya ke tak kira BC lagi tu. Tu. Tak? Tu tak panggil yakin. Bahaya. Boleh membawa kepada murtad, kufur. Hak ni kena pasok ni. Kena pasok dalam hati kita tu. Allah Ta'ala tu mesti sungguh ada. Tak terima akal kalau tak ada. Ya ke tak? Ya. Sungguh tak? Sungguh. Bulat hati, jazam pada hati. Itu yang pertama. Lagi muafakat. Lagi muafakat. Apa lagi muafakat? Artinya berbetulan ia pengenalan. Berbetulan ia pengenalan yang kita jazam tu, yang kita kata kita kenal, kita tahu sesuatu benda tu, yang secara jazam kita percaya tu, muafakat bagi hakikat pekerjaan. Apa hakikat pekerjaan? Diri perkara tu. Nafsul amri dia panggil, diri perkara. Yang diri hakikat pekerjaan yang dikenal akan dia akan pekerjaan. Apa yang dikenal, yang diketahui akan dia akan pekerjaan tersebut. Yang ni apa yang kita tahu, apa yang kita percaya tu, diri benda tu begitu sungguh. Itu baru yang kedua. Syarat yang kedua, dia panggil kenal tak kenal ni, apa yang kita percaya dengan yakin tu mesti kena sungguh begitu. Contoh, beri contoh mudah. Mana-mana pun contoh ni je saya cerita. Seperti orang yang iktikaf, Kaabah berada di mana? Kita percaya Kaabah duduk di Mekah. Bentuk dia segi empat. Kalau petok kapung doa. Macam motor petok ada, Honda petok apa tu. Segi empat. Kena cakap standard sikit. Live ni weh. Aduh, apa ni. Bukan barang. Live antarabangsa ni. Mekah siapa ni. Baik. Segi empat. Kelambu warna hitam. Hak tu kita. Baik. Hak kita tahu Kaabah berbentuk segi empat, kelambu warna hitam, duduk di Mekah. Yakin tak tu? Putus ke ada goyang sekejap? Putus tak? Ke dengan zon tu? Yakin ke zon ke waham ke syak? Yakin. Siapa sini ada zon? Rasa ya ke dok ustaz ni? Semua tu jazam. Itu panggil jazam. Baik. Kita duduk di kanan marah ni, hati kita duduk pegang kelambu Kaabah warna hitam, bentuk segi empat, duduk di Mekah. Baik. Hak sebenarnya gitu sungguh ke tak? Gitu sungguh? Betul segi empat Kedok buat ni. Betul tak Kaabah segi empat? Tu. Mekah sungguh? Ya kedok. Bukan betul 13 Ya, Mekah sungguh. Kelambu warna hitam. Ya dok ni. Kan biru gelap.
Hitam ke biru? Hitam. Baik. Hak kita duk pegang sini dan di Mekah pun begitu, dia panggil mutabiqul lil haqq, bertepatan dengan sebenar. Dua, baru ada dua syarat. Mana? Mana tahu? Tahu kata Kaabah segi pak, kelambu ni hitam, duk Mekah. Tu tahu. Lepas tu dia percaya ke tak? Percaya. Lepas tu hak sebenar gitu ke tak? Baru dua. Tu bak dalil pula. Mana sini yang pertama kena ada jazam, kepercayaan yang putus. Percaya tak? Percaya. Putus ke tak ni? Putus dah. Sungguh percaya, sungguh. Hak kita percaya tu kena tak hak sebenar? Kalau kena, baru cukup dua syarat. Mutabiqul lil haqq, bertepatan dengan hak sebenar. Bertepatan dengan waqi'. Apa waqi'? Dengan realiti. Dua. Lagi yang diambil akan pengenalan daripada dalil. Yang ketiga, yang kita duk pegang teguh tu, dan benda yang kita pegang tu bertepatan dengan sebenar ni, ada dalil. Syarat yang ketiga nak kenal satu benda tu, ada dalil. Macam Kaabah tadi, kita tahu, kita yakin ada di Mekah, kelambunya warna hitam, bentuknya segi empat. Dan yang keduanya, benda itu sebenar, bertepatan dengan sebenar. Tak? Gitu sungguh. Dua. Yang ketiga, ada dalil tak? Hak kita pegang teguh dan benda tu sebenar, kita ada dalil tak? Ada tak dalil? Mana dalil? Gambar edit. Boleh edit gambar AI lah ni. Kau bahaya zaman lah ni. Yang pertama, dia panggil dalil mutawatir. Pada mutawatir, iaitu ada sekumpulan yang meriwayatkan satu-satu cerita yang pada adatnya mustahil mereka berpakat menipu. Iaitu orang yang balik daripada Mekah. Hak balik ramai-ramai atas kapal terbang tu, agak-agaknya adat kata boleh tak pokok dia pakat menipu. Naik atas kapal terbang sebelum balik, duduk di Jeddah tu, petugas-petugas haji kata mana, set-set kita hak balik Malaysia kat lagi kena pakak dah, jangan siapa bocor rahsia. Kaabah sebenarnya bulat, kita balik Kaabah segi pak dah. Hak mana tuan-tuan haji-haji dah hajah-hajah yang tengok Kaabah selama ni hak kita main Mekah ni bentuk bulat ni, kita balik Malaysia kita pakak Kaabah bulat dah, segi pak dah. Agak-agak boleh terima. Pakak belakang atas kapal terbang dia balik cerita Kaabah segi pak, pada sebenarnya dia bulat. Boleh terima tak? Dalil. Tu panggil hadis, panggil riwayat mutawatir. Jadi orang tanya mana dalil Kaabah tu segi pak, semua orang balik Mekah kata Kaabah segi empat. Semua orang cerita Kaabah ni kelambu warna hitam. Dan semua orang balik Mekah kata Kaabah duduk di Mekah. Ke ada orang Kaabah ada di Jeddah? Di Muzdalifah ada? Tak ada. Tu panggil dalil. Duduk di Petra. Sudah. Di mana Petra? Buat replika agaknya dia tu. Wallahu a'lam. Tu karut saja tu. Ya. Duduk di Petra. Kalau biasa dengar Raja Petra. Petra ni tak pernah dengar lagi. Negara mana dia? Jadi dia panggil orang tu menyalahi mutawatir tu. Tak boleh pakai. Kalau Felda ada dulu. Felda tenang. Atau Jeping. Hak tu buat Kaabah juga atau di Felda. Felda tenang. Bukan Petra ni. Nanti dia panggil dalil mutawatir. Satu juga boleh jadi dalil untuk menguatkan
Apa yang kita percaya Kaabah segi pak, duduk di Mekah kelambu hitam, ialah dalil musyahadah. Apa dalil musyahadah? Pergi tengok sendiri. Pergi saksikan dengan mata kepala. Naik kapal terbang, boleh tiket 2-3 ribu, bom pergi. Tengok, oh gini sungguh weh. Betul sungguh. Itu sah lah tu buat dah dalil. Itu contoh. Nak beri faham. Kata makrifah ni kena ada 3. Yang pertama, iktikad yang putus. Yang kedua, kena apa yang iktikad tu muafakat dengan sebenar. Yang ketiga, ada dah dalil. Begitulah juga pada bab akidah kena ada 3. Kalau tak ada 3 ni, tidak dipanggil makrifah. Apa tak? Jadi kalau tak ada 3 ni berat lah. Atau ada 2 je. Itu bahaya belaka tu. Duduk dalam situasi yang membahayakan kesihatan. Bahaya tu. Jadi boleh dah. Kalau ikut mustalah hadis 3 je. Sekurang-kurang 3 ke atas. Dalam mustalah hadis tu. Dalam satu tabaqah nak ada 3 sekurang-kurang. 3 dan ke atas. Nak ngaji mustalah hadis ni. Baik. Tanbih. Ini satu jagaan. Bila dia cerita masalah makrifah kena ada 3. Bila tak ada 3, dia tidak panggil makrifah. Tanbih, ini satu jagaan. Dan jika tiada tetap, takdir jika tiada tetap seseorang itu pada iktikadnya, iktikad seorang. Jadi syarat makrifah dia mesti iktikad yang tetap, yang putus. Takdirnya seorang ni iktikad tak tetap. Macam mana tidak tetap tu? Dengan bahawa syak ia seseorang. Syak 50-50. Atau zon ia seseorang. Iktikad hati ngaku tapi secara zon je. Berat sangkaan. Atau waham ia seseorang padanya pada iktikad. Apa nak kata? Dia percaya, tapi kepercayaan dia terhadap Allah, terhadap Rasul ni bukan yakin. Zon, syak dan waham. Apa hukum? Tak jawab lagi tu. Dan jika ini ghayah. Dan jika berbetulan ia iktikad bagi yang sebenarnya sekalipun. Apa yang dia pegang tu betul. Kena dengan wakil, kena dengan realiti. Hak dia kata, hak dia percaya tu, Allah tu ada, Allah tu kidam, Allah tu baqa. Tapi hak dia percaya tu tak kemah. Hak dia percaya tu betul. Betul tak Allah ada? Betul tak Allah ada? Betul. Betul tak Allah tu qadim? Betul. Tapi diri dia percaya tu tak yakin. Sama ada zon sekadar 80% je. Ataupun syak 50-50. Ataupun hak dia percaya tu 40% je. Dia panggil waham. Walaupun hak dia percaya tu betul dengan sebenar sekalipun, jawabnya, maka dinamo akan dia akan seorang itu jahil basit. Jahlun basitun. Jahil basit. Orang ni dipanggil jahil basit. Apa jahil basit? Jahil selapih. Basit mana selapih. Percaya tapi tak sepenuh. Hak dia percaya tu betul sungguh tapi tak penuh. Dia panggil jahil basit. Jahil selapih. Ataupun cakap kapung ni jahil mudah basa, mudah kira. Jahil selapih ni mudah basa ni. Mudah basa senang kira. Dia panggil jahil selapih. Dia sedar diri kata jahil. Tu bab mana dari sudut lain lah. Cuma sini dari sudut akidah, dia ni dikategori orang yang jahil basit. Lagu mana status iman dia? Orang ni, lagu mana status iman dia? Sah ke tak?
Dia tu iktikad Tuhan ada, tapi kadar kepercayaan dia hanya 89% je. Lagu mana status iman dia? Tidak sah. Dan tidak sah apa jadi? Kafir. Jangan main. No. Kafir. 99.99999 pun kafirun. Sikit je tak percaya. Ada tak sikit? Tak boleh kafir. Itu panggil jahil basit. Imannya tidak sah. Hak dia pegang tu betul. Tuhan tak duduk di langit, Tuhan tak duduk mana-mana, Tuhan tak serupa makhluk. Tapi kadar peratusan yang dia yakin tu, yang dia percaya tu, tak cukup 100%. Dia ni dinama jahil basit dan imannya tidak sah. Bila tidak sah iman, kufur. Bila kufur, habis ibadat tak pakar belaka. Habis. Sekecil-kecil ibadat, sebesar-besar ibadat habis, tidak sah. Bahaya. Bahaya ke tak? Bahaya. Yang pertama, ibadat sia-sia. Kalau tobat tak hari dah, kena buat lain ibadat. Yang kedua, kalau tak betul akidah, mati dalam keadaan itu, mati kufur. Mati kufur. Bila kufur ni, kita faham-faham sendiri. Kekal neraka lah. Walau zahirnya nampak duduk semayang bang, itu ukuran zahir. Kita tak boleh kata dia kafir. Tapi tilik pada hukum begitulah. Siapa dia? Mana tahu. Hukum khabar gitu. Nak kena siapa? Kita tak tahu. Ngajar ni bukan nak hukum. Ngajar ni nak cerita hukum. Yang jatuh hukum, hakim syar'i, qadi dia panggil. Orang ngajar ni dia cerita hukum. Kena, tak kena, nak mana mujur aku. Kalau kena berasa hati, mujur lah. Ustaz tu kata kat aku, mujur lah. Berapa mujur? Mana hati tak mati, hati tu hidup. Ni marah pula, kata ke dia. Manalah saya tahu kata ke dia. Tak? Nak berasa hati buat apa? Tak? Dia senangnya belajar ngaji, tak berasa hati. Betul sama. Ni betul. Lagu ni betul. Gerah lalu. Ni ngaji bab akidah fiqh gak. Hak tu tak betul. Hak ni tak betul. Monyok lalu. Hak tu kena qada. Hak ni tidak sah iman, kafir. Sakit kepala. Kalau ngaji Quran, panjang sikit. Wa ma ni baru betul. Esok nak mari pula lah. Betul sama. Tapi kalau kena ngaji, kena tegur sama, tak ada lah. Bis tu salah dah. Tak boleh halih. 3 minggu tak boleh halih. Tak boleh dah. Jadi kena pandai juga kadang-kadang kena halih kau. Ada halih tak umur ni payah. Perik orang tak nak hari dah. Betul lah. Hak kita nak betul tu kadang-kadang terik doa tak boleh kau. Tak terik tak boleh kau. Kena kena kau. Tak kata sikar betul lah terik tu molek, tapi kalau terik doa tak sedap kau kayu. Atas tikam betul tu. lah putus lah. Tak? Duk dekat iya, siapa nak putus kok gambar tu. Terakak dak punggung-punggung. Dan ngaji sambil duduk. Tak jadi terakak punggung. Tok guru punya pasal. Tok guru tak apa dengar. Kawan ni tekan rapak lah. Tak dengar. Duk kata tak bunyi lagi tasdid. Kawan ni. Lalah tak bunyi angin tu. Putus tu. Saya pernah jumpa orang baca gitu. Imam masjid, imam surah di kawasan perumahan mana. Dia baca siapa tak bunyi. Mana tekam doa. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam mufarakah ngati imam. Tak boleh main lagu ni. Iyyaka na'budu wa gitu. Main subuh. Dah kita terubah mama mata lagi. Gigi sejik baca surah baca gitu. Jeng mufarakah tu. Allah ya. Surah saya ingat lagi. Baca surah Yasin. Allahu akbar subuh. Jadi imam baca surah Yasin. Bayang nak berhabis surah Yasin. Berit gitu kamu. Wal Qur'an.
Janji mufarakah. Tapi baca surah sama je pasal nak cover lain ni. Tembing rokok awal orang tengok. Dah duduk soh kedua, belakang lagi 2 3. Allah. Jumpa Tok Guru beri rapak gitu je Baik. Itu satu hal. Satu lagi. Dan jika jazam ia seseorang padanya pada i'tiqad. Putus ni mana dengan yakin i'tiqad dia. I'tiqad kemah, tidak zon, tidak syak, tidak waham. Tetapi tiada berbetulan ia i'tiqad bagi yang sebenar. I'tiqad kemah dah, yakin dah, dak gogeh langsung dah kata Tuhan ada. Tapi dak kena pula dengan hak sebenar. Macam Kaabah tadi, yakin dah Kaabah tu, tapi hak dia yakin tu dak kena dengan hak realiti. Kaabah duk mana? Duk Madinah. Kelambu hijau, itu kau dengan makam dah tu. Tu kau dengan kubur tu. Betul lagu mana? Bulat. Dak gogeh, dak acim dah. Dak dia tu. Acim kerak jari tu. Berapa? Kaabah bulat, warna hijau. Duk mana? Madinah. Jazam dah tu. Jazam kena tak dengan hak sebenar? Dak. Ni golongan kedua. Nama apa pokok ni? Maka dinama akan dia akan seorang itu jahlun murakkab. Jahil murakkab. Jahil murakkab. Apa murakkab? Jahil berlapis-lapis, bersusun-susun. Itu murakkab. Sekurang-kurangnya 2 lapis. I'tiqad kemah dah, tapi tak kena dengan hak sebenar. Dia panggil jahil murakkab. Contoh. Jahil basik ringan. Ni berat menanang lagi. Jahil basik hak dia i'tiqad tu kena, tapi tak sepenuh yakin. Tak sah. Ni yakin tapi tak kena. Yakin tapi tak kena. Yakin memang maknanya kalau tak pedang tekak dia tak berubah dah i'tiqad dia. Tapi hak dia pegang tu tak betul. Tuhan ada lagu mana? Duk atas langit. Contoh. Duk lagu mana? Cokoh. Kaki juta lah ke bawah. Yakin. Tapi kena tak? Dah. Tu panggil jahil murakkab. Contoh jahil murakkab ni apa dia? Seperti i'tiqad Nasara. Dia i'tiqad teguh, kemah keming. Dia i'tiqad lagu mana? Dengan 3 Tuhan. Trinity. Tuhan Allah, Tuhan Isa, Tuhan Maryam. Pergi tanya puak dia. Yakin sahih. Yakin sungguh-sungguh. Faham tak? Memang tak gogeh langsung. Tuhan ada 3. Tuhan Allah, Tuhan Isa, Tuhan Maryam. Dia panggil konsep Trinity. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya menjadi kafirlah mereka yang mengatakan sesungguhnya Allah itu yang 3 daripada 3 Tuhan. Siapa dia? Puak-puak Nasara. Yakin tapi tak kena. Yakin sahih lah. Kalau pergi perang pun dia rela mati. Faham tak? Tapi hak dia pegang tu tak betul. Maka orang Nasara ni dia panggil jahil murakkab. Itu contoh. Dan i'tiqad Majusi. I'tiqad Majusi ni yakin juga, tapi tak kena dengan sebenar. Macam mana pegangan dia? Dengan 2 Tuhan. Puak Majusi beriktikad ada 2 Tuhan. Mana 2 Tuhan? Yang pertama Tuhan baik, nama Allah. Dia panggil Tuhan Nur. Nur tu merujuk pada Allah. Ataupun Yazdan. Nama bahasa dia tu Yazdan. Satu lagi Tuhan jahat. Nama apa dia? Zulmah.
ataupun ahrumun. Nama Tuhan dia ahrumun ataupun zulmah. Intikad majusi. Betul. Apa? Yakin tapi kena tak dengan sebenar? Tak. Dia panggil jahil murakkab. Dan i'tiqad falasifah. Falsafah. Falasifah ni mai pada falsafah. Falasifah. Dia kata ke mana? Dengan qadim. Lepas pada tu benda? Segala aflak. Qadim, segala aflak. Apa dia aflak? Falak-falak ni. Bulan bintang ni. Dia kata bulan bintang dunia ni semuanya qadim. Yakin sungguh-sungguh. Tapi hak sebenarnya qadim ke tak? Alam ni baharu. Jadi hak dia yakin ni tu kena tak dengan sebenar? Tidak kena. Itu dua. Jahil murakkab dengan jahil basir. Maka barang siapa bersifat ia barang siapa dengan salah satu daripada dua jahil itu, sama ada jahil murakkab atau jahil basir, nisbah mana? Pada pengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya Rasul Allah. Tilik pada mengenal Allah dan mengenal Rasul. Kalau pakar salah satu daripada dua ni, dua jahil ni, maka jawabnya tiada sah imannya iman barang siapa tadi. Yang ni ittifaq, sepakat daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang mengenal Allah dengan jalan jahil basir, mengenal Allah dengan jahil murakkab, tidak sah iman ni. Bila tidak sah iman, kafir. Doa lalu dia. Justru kata doa lalu. Kita duduk sini tak doa lah. Kalau kita tanya orang hak tak mengaji. Oh, dunia ni banyak. Orang hak tak main TikTok dia tak tahu. Main TikTok, main Facebook, main media sosial tu, kita tengok dia ni. Banyaknya nyakit masyarakat. Akidah-akidah yang rosak dalam dunia. Tak? Kita duduk kapung ni, hak dibesar dalam suasana ada orang ngajar gini, tak apa. Orang yang tak duduk dalam suasana ni, hak tu payah. Kerana hak ni akan hilang, hak ni tumbuh hak tu lagi. Hak tu akan jadi orang tua lagi. Orang muda ni lah dia akan jadi orang tua. Jadi pemikiran yang dia faham hari ni itulah akan mencorokkan manusia yang akan datang. Hak tu masa tu lah jadi dajjal tubik ni. Kerana rosak dah pemikiran hari ni, lahirlah zuriat yang akan keluar nanti rosak juga. Hak tu lah jadi tentera dajjal kat ni. Kita ni nasib baik lah. Allah Ta'ala lahirkan kita ni duduk dalam kalangan ada kuliah, ada ngajar gini-gini, boleh ada juga time-time tika tu nak lari, nak jatuh ray tu, tapi boleh tahan ada kuliah lagi. Kalau duduk Kuala Lumpur, Sohai tak naik sejik. Duduk main block tank lah, pergi situ sini, tak tahu mana. Nasib baiklah kita duduk kampung ni, alhamdulillah. Baik. Kemudian, dan jika jazam ia pada i'tiqad dan muafakat pula bagi yang sebenar. Kita berkilus situ, kita sambung pada minggu depan. Tanda mulai ni. Kadang-kadang hak saya ni tak tanda mana, agak orang. Kemudian sebelum pada berhenti ni, saya nak umum bahawasanya di pusat mengajar ni, di Marah tu, pusat mengajar Irsyadul Jawiyyin, kita nak mula dah kuliah hari Jumaat ni. Jadi sesiapa yang ada kelapangan masa, dan memang kena lapang lah masa tu, nak nanti lapang tak lapang dah. Jemput semua hadir ke kuliah di sana. Pada hari Jumaat ni lah kita buat mula, muslimin dan muslimat sekalian, pukul 8.30 pagi insyaAllah. Sudah tak saya tanya lah, sudah berapa? Tentu tidak sampai pukul 12. Pukul 8.30 pagi hari Jumaat ni mula. Dan sampai seterusnya lah. Hari Jumaat ni jemput semua 8.30 pagi. Kuliah apa? Kitabnya kitab hak belajar dah sini. Saya mulakan dengan kitab Misbahul Munir. Siapa ada dah boleh bawa.
Kitab saya beli 30 hotel. Kalau nak beli sendiri pun boleh. Hak tu cadang lah. Takut ada orang tak ada lagi kitab, saya cadang situ lah. Kitab Jawi je. Hak nak beli Rumi tu beli sendiri lah. Kitab Misbah Munir jemput hadir lah. Surah tu. Kita tengoklah lagu mana. Kipas ada insya-Allah. Cuma latar tu, latar kayu ni kapet tak ada lagi lah. Tikar getah pun tak ada. Tak cukup pitih. Jadi siapa-siapa ada pitih boleh berilah kepada saya untuk nak kutip pitih. Tak ada pitih. Royak modal. Saya royak modal dulu. Dalam bank ada 3,000. Nak bayar tukang mana ni? Tolonglah khabar ke orang yang dermawan. Kita nak bayar tukang ni. Orang mana 3,000 ni weh. Sistem ni 20,000 ni. Barang ni. Ada 8,000 kita dah cukup ni. Orang dengan saya ada dah sikit. Tak banyak. Jadi kita tengoklah. Ada benda lepas kuliah, pergi dulu. Tak boleh khabar lagi. Pergi dulu. InsyaAllah ada dah tu. Tak sikit cara sikit, banyak cara banyak. Jemput semua muslimin-muslimat. Hari Jumaat ni 12 hari bulan. Kuliah bermula 8.30 pagi. Kalau bawa sejadah pun bawa lah. Bawa lah sejadah. Takut nak lapik ke lagu mana. Latar basuh dah. Latar basuh siap lah ke dah. Jadi jemput semua sekali. Sampailah kepada semua. Untuk kita sama-sama pergi. Ambil lah ruang dan peluang. Hari Jumaat. Hari itu hari yang diperuntukkan untuk akhirat. Hari Sayyidul Ayyam. Wallahu'alam. InsyaAllah kita sambung hak ni pada minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman akdamin. Wa fahimna fahmas sabiqin. Warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma. Wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.